Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, kita menuju ke Bukit Bintang, Lot 10. Lot 10. Bukit Bintang. Kita dari Gombak, kita ikut jalan tol. Jalan tol bayar Rp2.50. Nanti kita ikut jalan shortcut, jalan pintas namanya. Ini kita hari ini kebetulan libur hari Ahad, yaitu selesai Hari Raya Idul Adha kedua. Di Malaysia kita Hari Raya hari Sabtu. Hari ini hari Minggu, Hari Raya kedua. Kita on the way pergi Bukit Bintang. Ini suasana petang sore ya, Kuala Lumpur. Cuaca macam ni, agak panas, tapi ada awan, ada berawan, tapi tak mendung tak, tapi ada matahari ada, tapi tidak mendung, macam tu. Awan ada. Jadi kita menuju ke shopping komplek Bukit Bintang, Lot 10, berhampiran dengan Sungai Wang Plaza. Kita menuju ke sana. Lebih kurang dari Gombak, lebih kurang 10 minit naik kenderaan roda 4. Menara Petronas pun nampak tu. Menara KL pun nampak. Kita lari cepat jugalah. Lebih kurang 70-80 lari tau. Sebab jalan tak jam. Suasana petang ni jalan tak jam. Lancar, trafik lancar. Kita dah sampai Jalan Tun Razak. Di depan Istana Budaya ni. Yang tu, itu persembahan budaya Minang, budaya Melayu, budaya Malaysia. Di situ, di Istana Budaya tu, ini kira masih di Jalan Tun Razak ni. Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kita naik ke atas, naik jalan bertingkat. Kita naik atasnya, ke atas. Bawah tu ke Keramat. Ini menuju Ampang Pak ni. Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Suasana petang ni macam tu. Masih di sekitar Jalan Tun Razak kita ni. Gedung-gedung pencakar langit. Tinggi 40 tingkat, 60 tingkat pun ada. Kita ini
sudah menghampiri Ampang Pak. Ampang Pak ni iaitu shopping mall, supermarket di kawasan Ampang Pak. Kita masuk jalan terowong bawah, kita masuk terowong ni, terowong jalan bawah tanah. Keluar dekat sini, masih di Jalan Tun Razak ya, kawasan Kedutaan Indonesia ada di sini juga nih. Kedutaan Indonesia di Jalan Tun Razak juga. Nanti kita akan melewati kedutaan Indonesia. Semua kedutaan dekat sini ada banyak. Amerika, Australia, Phnom Penh, Rusia, Iraq, Arab Saudi. Semua kedutaan asing berada di Jalan Tun Razak ni guys. Kebanyakan Jalan Tun Razak, Jalan Ampang di situ berkumpulnya duta-duta asing, komplek kerajaan dan kedutaan, konsul semua di Lebuh Ampang dan Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Ini kita sekejap lagi belok kanan. Belok kanan menuju Jalan Bukit Bintang. Sebentar lagi ya. Gedung-gedung pencakar langit masih di Jalan Bukit Bintang. Kita hampir tiba di shopping mall Pavilion dan Lot 10. Sudah menghampiri guys. Sekejap lagi kita sudah sampai. Ini kawasan dia ni, kawasan Bukit Bintang. Bukit Bintang, Sungai Wang Plaza, Bukit Bintang, Pavilion, Lot 10, Aisetan. Semua ada dekat sini, berkumpul di sini. Mall-mall tinggi-tinggi ni, besar mall di sini. Masih suasana di Jalan Bukit Bintang ni. Ini bas pergi KL ni, Go KL, free of charge. Di depan Pavilion suasana petang. Masih cuaca agak redup-redup macam tu. Cuaca redup. Ini shopping komplek kiri kanan ni, shopping komplek ni. Ni kenderaan baru. Promosi kenderaan baru. Agak jam juga guys. Jam, macet jalannya.
boleh tahan lah jalan jam. Melintas jalan ni ni gerombolan orang melintas jalan traffic light. Sungguh ramai sekali guys, ramai sangat. Ni depan pavilion, seberang tu pavilion, ramai sangat. Sungguh ramai guys, sungguh ramai, luar biasa ramainya untuk nyebrang jalan ni. Pelancong asing dan pekerja asing ramai juga di Bukit Bintang ni. Banyak pelancong di seluruh dunia ada sini. Ada Mak Saleh, ada India, Nepal, Myanmar, Indonesia, Jepun, Korea, Arab pun banyak. Orang berdiri ni menunggu lampu hijau, lampu menyeberang hijau. Tu dah hijau. Dah hijau ke pavilion seberang tu. Ramai sangat. Petang ni ramai sebab cuaca redup, cuaca mendung petang ni. Tak begitu panas. Panas sikit-sikit je. Tu pavilion. Tu tingkat atas tu. Ramai sungguh, ramai sangat-sangat. Kita sengaja petang ni kita ambil video untuk subscriber saya untuk menyaksikan daerah Bukit Bintang. Daerah Bukit Bintang ni ialah paling ramai di Malaysia. Teramai pelancong asing dan pelancong tempatan ramai juga. Yang dari Sabah, yang dari Sarawak, yang dari Brunei, Singapura, Indonesia, semua berkumpul di sini guys. Ni di sebelah kiri saya ni ada shopping komplit. Kita menuju Lot 10 ni, Lot 10 Ais Setan. Tulisannya Ais Setan tapi bacaannya Ais Seten. Ais Seten. Kalau hari Minggu ramai. Tapi hari biasa ramai juga. Banyak orang pejabat ofis buka. Banyak ofis buka. Perkantoran di sini banyak guys. Biasanya di sini ada orang jual sarapan pagi kalau pagi hari biasa. Ada jual nasi lemak, kuih-kuih semua ada, mi goreng, burger, roti canai, kuih-kuih lah, kuih mui ada dekat sini. Kita lihat di sini banyak juga kafe yang buka, minuman segera. Jalan jam guys, sebab petang ni persimpangan traffic light antara Lot 10 dan Lot 10 dan Sungai Wang. Dan di depan ni nanti ada monorail ya. Monorail tu menuju KL Sentral dan Titi Wangsa, Coket. Last dia Titi Wangsa, dia terus ke KL Sentral.
KL Sentral Kuala Lumpur untuk menyambung bas atau KTM, LRT. Jadi KL Sentral tu pusat dia, pusat pertembungan semua bas, taksi, LRT yang ringan, yang laju, yang KLIA pun ada juga. KLIA yang ringan tu laju guys, laju mungkin dari ke Sentral ke KLIA setengah jam dah sampai, setengah jam laju guys. Stesen dia tak banyak, dia ada berapa kali je berhenti, tak boleh banyak berhenti sebab mengajarkan penumpang untuk naik pesawat ke antarabangsa juga. Bukit Bintang. Ini hari raya kedua ya. Hari raya haji kedua. Paten House. Nih, patung nih, Doraemon. Kucing. Tip box. Kucing besar guys. Cat. Ramai nih, hari raya kedua nih, ramai tuh. Ramai sungguh guys. Hari raya kedua di Bukit Bintang. Patutlah Coket, sepi je, sunyi Coket. Rupanya orang lari ke sini semua. Coket sunyi. Ansa Kuala Lumpur. Ansa Kuala Lumpur.
Bukit Bintang, Lot 10. Nah, di kita berada di Lot 10 nih. Suasana petang di Lot 10. Lot 10 nih. Ini menorel coket-coket nih, menorel ke coket. Kayak sentral coket sini. Menorel ke coket. Ini Lot 10. Dah traffic light di persimpangan di depan Lot 10 tu. Antara Sungai Wang dengan Lot 10. Nah, ini menorel ke atas nih. Selamat Hari Raya Aidil Adha, hari raya kedua nih. Di Kuala Lumpur semalam raya, hari ini raya kedua. Ramai sungguh guys. Ramai kan? Ramai guys, ramai sungguh. Traffic light 30 detik, 30 saat. Berbagai penjuru. Hari ini hari cuti, hari Minggu ya, hari raya kedua Aidil Adha. Hari raya kedua di Bukit Bintang nih, suasana petang di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Kita mau beli makanan tak ada guys. Masih suasana raya nih, masih suasana lebaran di Bukit Bintang, masih suasana raya, tak ada orang jual makanan. Yang ada KFC je, McDonald. Restoran jarang buka sebab kaum muslimin dan muslimat libur cuti. Nyebrang dari sana ke sini. Suasana petang Kuala Lumpur. Go KL ada juga tuh, Go KL. Persimpangan Lot 10 dan Sungai Wang. Sungai Wang Plaza, Lot 10. Ini Sungai Wang Plaza sini. Ini Lot 10. Ini guys, Lot 10.